tengok ni, lawa weh kalau nak buat background video. Tapi itulah sat sangat, dalam beberapa minit je lepas tu dia hilang. So kalau kita buat video takkan dalam beberapa minit je kan. Itulah sebab hampa kena dapatkan satu lampu yang gempak ni, yang mana dia memang khas untuk buat cahaya efek kat belakang tu. Macam ni hampa tengok, ini efek daripada cahaya lampu tu sendiri. Yang aku pakai ni bingkai tingkap, dia ada macam-macam bingkai lagi yang hampa boleh tukar. Apa nak ubah bentuk-bentuk banyak, sebab apa dia bagi dah 100 lebih saja aku. Memang banyak lah. So ni photo lab. Macam yang hampa tengok, cahaya kat belakang ni kita boleh adjust nak bagi dia terang ataupun malat sikit. Macam yang aku pakai ni dah sederhana. Sebab apa? Aku nak jaga bateri dah sikit kan. Tapi ini aku jenis macam nak sekali cas full, lepas tu aku malas nak buat banyak kali. So aku pakai yang paling malap. Dan untuk colour pula juga ada kuning saja. Apa nak tukar warna biru ataupun merah ataupun putih boleh ada juga. So dengan ada je lampu ni, hampa boleh kekalkan dia punya background tu. Kalau kita nak pakai semula jadi boleh, tapi dia sat sangat. Dan macam sekarang ni waktu malam, okey, mana ada cahaya luar kan. So kalau hampa nak video hampa lagi cantik, lagi cinematic, lagi hidup lah orang kata, hampa boleh dapatkan lampu ni yang mana aku dah tak link dekat description. Hampa boleh pilih, nak Shopee boleh, nak TikTok boleh. Aku dah tak dua-dua.